Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam simetri ontak. Anda bersama wartawan kru TV PSS, saya Harana Aisyah Dan saya Nur Syadamia. Kami yang akan menemani anda sepanjang Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik berlangsung. Pada 11 hari bulan 6 2026, telah berlangsungnya Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik bertempat di Dewan Bestari Bandar Tasik Puteri. Majlis ini diadakan bagi meraihkan dan menghargai pencapaian cemerlang para pelajar sepanjang sesi persekolahan 2025. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Raja Ami Afarsha bin Najib Syafizan. Panggilnya Raja. Siapakah yang mendorong saudara sehingga tahap ini? Ini mendapatkan saya belajar ni selalu mengguru nama Cikgu Ita yang menyampaikan semangat sokong ibu bapanya cikgu-cikgu guru lain-lain. Tahniah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya bersama Anugerah Bintang Akademik 2025. Boleh perkenalkan diri? Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Hidayatullah bin Muhammad Nafizullah. Baiklah, apakah ilmu yang Hidayat pelajari dan telah mengubah hidup Hidayat? Okey, terima kasih atas soalan yang saya rasa sangat menarik. Jadi, bukanlah ilmu tapi apa yang saya belajar sepanjang tempoh persekolahan saya adalah kebergantungan kita terhadap orang lain. Mungkin kita rasa kita mampu untuk buat semua benda sendiri. Tapi kadang-kadang juga kita perlukan sokongan, kita perlukan dorongan daripada orang lain seperti rakan-rakan, keluarga, guru-guru dan sebagainya untuk kita capai apa yang kita nak dalam hidup. Dan sejujurnya dulu saya adalah seorang yang sangat suka bersendirian, sangat suka buat kerja seorang-seorang dan sebagainya. Tapi bila saya menyertai banyak pertandingan, kelas-kelas dengan guru-guru dan belajar dengan rakan-rakan, saya rasa sokongan daripada orang sekeliling itu amatlah penting untuk kita capai apa yang kita nak. Dan kita perlu ingat apabila kita dapat suatu kejayaan, ia bukanlah usaha kita sendiri tapi juga usaha kita dan juga usaha orang lain di sekeliling kita yang sering memberikan sokongan dan support lah untuk kita capai kejayaan dalam hidup. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya bersama Raja SMK Bandar Tasik Bandar Tasik Benda Aira Kemudian Pertama pelajar sedikit Anugerah Markas Hidayat. Baik Aira, terima kasih banyak. Selepas kita melihat Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik sebentar tadi, pertama yang melihat kekuatan ialah sekolah kita mampu melahirkan bukan sahaja murid yang cemerlang dari segi akademik, ya. Kita ada 9 A+, ada 3 orang, 11 A, 10 A. Sekolah kita adalah sekolah harian biasa, tetapi kita mampu melahirkan ramai murid yang berkualiti yang boleh kita sebut sebagai cemerlang akademik dan dapat meningkatkan ataupun memartabatkan nama sekolah kita setanding dengan sekolah-sekolah lain di daerah Gombak dan di negeri Selangor. Boleh sampaikan sedikit pesanan kepada pelajar-pelajar yang bercita-cita untuk hadir pada Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, baik. Untuk anak-anak yang masih lagi berada di alam persekolahan, yang baik, untuk anak-anak yang masih lagi berada di tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 di SMK Bandar Tasik Puteri yang berhasrat untuk sama-sama merasai keseronokan menerima anugerah di atas pentas yang sangat indah seperti tadi, benda nasihatkan bermula awal. Untuk berjaya, untuk cemerlang dalam akademik, perlu bermula awal. Jangan belajar di saat-saat akhir ataupun menunggu sehingga peperiksaan baru nak mengulang kaji. Tak boleh. Kena mula awal, rancang. Kejayaan mesti bermula dengan perancangan dan usaha. Okey? InsyaAllah jumpa anak-anak tahun depan, maka 2026.
Sama-sama Aira. Kini saya bersama pelajar yang menerima anugerah cemerlang tingkatan 4 bagi tahun 2025. Baiklah, saudara boleh perkenalkan diri. Hai, nama saya Zulfadli Al-Fahmi daripada kelas 5C. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan soalan pertama. Okey. Siapakah yang menjadi pendorong untuk saudara capai anugerah ini? Mak bapak saya telah menjadi pendorong bagi saya sepanjang saya menjadi pelajar ini. Mereka telah banyak Memberi semangat. memberi semangat kepada saya, bagi nasihat cara nak pergi cope dengan keberatan, kelemahan apa semua. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka. Itu saja. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih. Okey. Okey, baiklah. Kini saya bersama Puan Noraini binti Subuh, iaitu YDP PIBG SMK Bandar Tasik Puteri. Baiklah Puan sihat? Alhamdulillah. Okey, maaf ganggu. Jadi soalan pertama, apakah pandangan Puan terhadap ibu bapa dalam mendorong kejayaan anak-anak muda untuk generasi kini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya sebagai ibu bapa dan YDP PIBG, peranan ibu bapa ni sangat penting dalam membentuk generasi Gen Z yang akan datang ni. Kita perlu dekat dengan mereka, memahami dan sedikit tolak ansur dalam pelbagai sudut supaya kita boleh tahu permasalahan dalam pembelajaran dan persekitaran kehidupan mereka. Okey, Puan boleh beri sedikit pesanan buat semua penerima anugerah Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik pada hari ini. Okay. Saya boleh titipkan beberapa nasihat. Sebelum kita memulakan sesuatu, jaga silaturahim dengan ibu bapa dulu. Tips dia, jaga silaturahim dengan sesama manusia, solat, doa. InsyaAllah apa yang dilakukan akan datang dipermudahkan Allah SWT. Terima kasih. Tahniah kepada semua pelajar yang berjaya diraihkan. Semoga pengiktirafan ini akan terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan pada masa akan datang. Sekalam penghargaan dan terima kasih turut diucapkan kepada pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang terlibat dalam menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik ini. Saya Harina Aisyah Dan saya Nur Kisha Damia. dari kru TV PSS mengucapkan tahniah kepada semua penerima anugerah. Maka berakhirlah tirai liputan kami bagi Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik. Semoga kejayaan terus menjadi inspirasi buat semua pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.